Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada podcast pertama Nash Archer. Jadi video ini akan menjadi video yang agak panjang. Jadi tuan-tuan tidak perlu tengok video saya dan cuma perlu menekan butang suara sahaja kerana ini adalah podcast. Okey. Tanpa kita tunggu lagi, kita akan masuk kepada bab yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengenai ilmu martial art ataupun ilmu tentang pertahanan diri. Saya sebenarnya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, memang saya tengah nak buat buku sekarang ni, memang saya tengah dalam proses untuk sebarkan ilmu-ilmu pertahanan diri ni secara percuma, kerana saya rasa macam salah satu tanggungjawab saya untuk mengajar anak bangsa dan orang-orang sekeliling tentang ilmu pertahanan diri. Sebab korang bayangkan, kita sekarang ni duduk di dalam dunia yang moden. So, bila kita duduk dunia dah moden, kita ni dah lupa asal-usul kita. Kita dah lupa yang kita ni nak cari makanan dulu, kena berkebun, kena memburu dan macam-macam lagi lah. Jadi, bila kita dah lupa asal-usul kita ni, sebenarnya kita ni dah hilang ability untuk benda-benda tu semua. Jadi, bila saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan ni sekarang, tuan-tuan boleh dengar sajalah. Dan insyaAllah, kalau kita ada perbezaan pendapat itu, saya raikan. Dan kita tak nak ada golongan yang bila berbeza pendapat, dia orang ni lebih pada menghina dan bertanya macam-macam lah yang menyakitkan hati kita. Itu bukannya berbincang ataupun berbeza pendapat. Itu sudah sampai tahap menghina. Okey. Yang pertama sekali, saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk dalam dunia martial art ataupun pertahanan diri, yang pertama, dalam buku saya akan tulis nanti, kita ada 4 jenis mindset yang kita perlu ada semasa pertahanan diri. Yang pertama, mindset bersukan, mindset duel ataupun satu lawan satu. Lepas tu, mindset berperang. Yang satu lagi saya lupa macam mana. Saya minta maaf lah sebab saya pun tak plan mana nak buat video podcast ni. Okey, tapi senang cerita, dalam kesemua mindset yang saya ceritakan ni semua, dia berbeza. Sebagai contoh, kalau kita bersukan, okey, kita dah tahu ianya lebih kepada point, tournament, dan ianya tidak melambangkan apa yang bertempur sebenar-benarnya. Dia tak tunjuk apa yang berlaku semasa bertempur. Okey, kalau macam duel sekalipun, okey, benda ni dalam keadaan terkawal. Let's say awak tak puas hati, awak one by one, dan adalah senjata yang digunakan yang sama. For example, golok dengan golok, pedang dengan pedang. Tapi saya nak sentuh dengan satu bab lagi, itu, baru ingat, pertahanan diri dan peperangan. Kita kena letak diri kita kepada dua mindset ini. Kenapa? Sebab dua mindset ni yang paling kritikal. Di dalam mindset tu, ada pemikiran yang di mana kita tahu musuh tidak akan adil dengan kita. Musuh akan gunakan apa saja, walaupun dia orang kata, okey, awak datanglah, saya nak buy one dengan awak. Kita tak tahu dia tu mungkin bawa kawan ke, dia ada pistol ke apa. Jadi kita kena letakkan mindset kita yang pertama di pertahanan diri dan peperangan. Kita tahu, sebab kalau pertahanan diri ni pun kira dah teruk, cuma peperangan ni senang cerita dia macam all hell break loose. Maknanya semua dah kacau bilau. Orang guna apa saja yang korang boleh jumpa. Macam pertahanan diri ni, sama saja, kacau bilau juga. Cuma yang lagi skala teruknya peperangan lah. Jadi bila kita letak diri kita dalam mindset ni, kita tahu macam mana kita nak lawan musuh kita. Sebab bukan apa, let's say kalau korang pergi dekat street, tiba-tiba jumpa orang nak lawan. You have to don't fight fair, okay? Kita tak perlu fight fair. Walaupun kita nak fight fair, we know that sometimes dia orang ni dah kira dah tengah naik mengamuk, naik share semua. Lepas tu dia orang datang kat kita, bawa golok. Kita pula, walaupun dah berlatih tangan kosong, let me tell you the truth walaupun kita dah berlatih tangan kosong, apabila pisau ataupun senjata tajam digunakan, semua tu sangat-sangat menakutkan. Reality street fight ataupun bertempur memang menakutkan. Saya tak nafi. Sebab tu kita kena prepare dulu mindset kita. So, bila kita dah letak, macam saya kata tadi, bila kita dah letak kepada pertahanan diri dan peperangan, maka kita tahu macam mana nak lawan musuh kita. Orang kata, ambil lah apa yang dekat sekeliling kau. Literally, kau lempar dulu batu, meja, kerusi, anything. Sebab we have to keep our distance safe. Kita kena selamatkan diri kita dulu. Itu yang paling penting.
Dan yang kedua, saya nak cakap sikit lah tentang orang kata apa, masalah dunia persilatan lah kata. Walaupun saya cakap jujur, ni disclaimer dulu, saya ni tak ada hak untuk sentuh bab-bab silat sebab saya ni bukan orang silat. Walaupun saya belajar dengan orang silat, saya ambil sana, ambil sini. Saya kadang ada belajar daripada YouTube juga. Saya kadang ada jumpa tok guru. Saya cecedok lah ilmu dia, saya pun minta izin. Kalau ada orang tanya saya mana ilmu pedang saya pertama sekali saya join bengkel dengan Tok Razak yang pedang buaya berenang. Yang kedua tu saya malah cerita lah sebab dia ni scammer. Siapa yang tahu je lah. Yang ketiga dengan Wan Yusma. Siapa kenal Wan Yusma bolehlah follow dia. Saya boleh recommend dua guru ni, Tok Razak dengan Wan Yusma. Cuma yang saya tak jumpa lagi Tok Roy. Tok Roy Steel. Yang tu saya tak jumpa lagi. Nanti Tok Roy saya jumpa awak. Okey. Sebab dalam dunia persenjataan sekarang ni saya tak nafikan. Dia dah jadi money making. Saya cakap jujur, saya cakap direct je. Sebab dulu kita buat persatuan silat, kita buat anything lah. Bukan setakat silat je, anything yang related to self-defense. Lebih kepada untuk melawan musuh. Sekarang ni kita nak lawan siapa? That's why kita tidak ada perpaduan. Dan apabila benda tu dilihat daripada sekadar apa orang kata, hanya sekadar persatuan, yuran dan buat apa? Buat duit lah senang cerita. So bila dia orang dah fikir macam tu, kita dah lupa sebenarnya apa tujuan asal kita dalam mempertahankan diri. Macam saya sebut tadi, mempertahankan diri. Marah orang kalau cakap dengan saya, kalau saya cakap macam ni. Saya cakap jujur je, awak jangan panas pula. Sebab sama juga orang dulu buat senjata. Dia buat senjata kerana nak tebas musuh. Kita buat senjata, duit. Tak salah sebenarnya, tak salah. Tapi cuma saya nak cerita the root cause of the problem yang tengah terjadi dekat dunia pertahanan diri. Okay, contoh. Ada orang bidak saya lah, for example. Dia kata, okay, saya ni kena tunjuk pergi sparring masuk MMA. Like for what? Saya nak tanya. Kalau saya masuk sparring MMA sekalipun, itu lebih kepada bersukan. Faham tak? Saya cakap tentang self-defense yang melibatkan life and death. Yang menyebabkan nyawa. Tapi kalau cakap pasal kalau korang ada masalah, contoh kata saya nak sparring, saya terima, tidak ada masalah. Sebab bukan apa, sebab saya nak bagi tahu yang sparring ni tujuan dia adalah untuk belajar. Dan macam orang datang kat tempat saya memang ajak sparring. Saya kata okey, ambil pedang saja. Tapi saya tanya lah dia, awak ni pandai ke tidak dulu, awak ni tahap macam mana, sebab kita tak naklah main ganas dengan dia. Sebab mungkin dia ada rule-rule dia semua. Sebab dalam sparring, macam saya kata tadi, dalam 4 mindset tadi, sukan dengan duel, dia ada rule. Sebab kita tak nak mencederakan orang. Orang pun tak nak lah dengan kita lepas tu. Faham tak? Tapi kalau kita nak sparring, let's say kalau kita masuk MMA, yang tu ganas sikit lah. Which is I like. Cuma, datang bila kita nak sparring dengan orang ni, saya pesan satu saja. Letak diri awak ni hanya untuk belajar. Walaupun tu saya nak bagi tahu pada korang lah, kalau ada orang ajak sparring ke apa ke, awak kena hati-hati. Sebab kadang-kadang orang yang tak puas hati dengan kita ni, dia akan datang contoh kata nak sparring tapi nak tibai kita je cukup-cukup sebenarnya. Awak kena hati-hati tu. Sebab tu saya kata mindset is important. You need to know first, like you have to do preparation and so on. Contoh kalau ada orang sparring, let's say lah dia ada dojo sekalipun, tempat dia pun, cari polis, cari saksi, cari tu. Just in case, kalau awak pergi seorang bodoh lah jawabnya. Bila ada saksi, contoh, dia sparring, dia buat video semua, contoh, orang A, orang B tak puas hati. Sparring, ada video, ada bukti. Okey, tak ada masalah. Macam saya pun, saya sparring. Dan kita lepas sparring, kita akan tanya, awak rasa benda yang salah tadi, apa yang tu? Kita discuss. Bagi saya, dalam dunia pertahanan diri ni, apa yang paling penting, kalau saya tak pandai, awak ajar saya. Kalau saya pandai, saya ajar awak. Itu baru saling melengkapi dan kita tak nak mempertikaikan orang. Okey, macam ni, kenapa? Kita boleh bertanya, tapi cuma kadang-kadang ni saya cakap jujur lah, kita tanya orang silat lah ataupun pertahanan diri. Kenapa awak buat macam ni? Dia orang pula yang panas. Like, you have to show them. Sebab everything dalam dunia pertahanan diri mempunyai konteks. Okay, for example, kalau kita tanya, buah ni, contoh, kita tengok konteks silat kan. Dulu saya macam tu jugalah, tak suka pasal buah-buah ni. Tapi lepas saya tanya dia, apa konteksnya? Sebab dalam buku saya akan sebut pasal konteks. So orang tu kata, okay, buah ni digunakan bila orang macam ni. Okay, boleh diterima. Contoh buah cekak macam ni. Kenapa silat cekak buat macam tu? Okay, konteks dia tempat sepit. Okay, boleh diterima.
Bagi saya, buah ni dia ibarat spana lah kata. Spana yang ada saiz 1 hingga 13. So, bila awak tengah nak beki kereta, awak kena tahu bila nak pakai spana saiz 1, saiz 2, saiz 5, saiz 6, saiz 7. Awak kena tahu tu. So, bila awak dah hafal buah ni sebenarnya, which is bagus. Cuma, bila kita nak sparring, dia lebih dinamik. Contoh kalau awak dah pakai buah satu kan, musuh tu buat benda lain. So, apa yang awak nak buat lepas tu? That's why dalam buku saya, ajar pedang, saya ajar ilmu asas akar. Akar ya, saya sebut betul-betul. Okay. Kalau awak datang jumpa saya boleh ajar awak main pedang. 30 minit, insya-Allah awak dah faham teorinya dan seterusnya awak kena berlatih saja. Sebab bagi saya, ilmu pedang saya ni sangat-sangat simple. Awak cuma perlu belajar sekali dan terus amal. Amal itu saja yang penting. Tak perlulah awak nak kata awak kena bayar yuran. Okay, nak tak 1, tak 2, tak 3, tak 4. No. You don't need that. Dan saya buat benda ni, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan semua, tidak pernah ada untung. Saya tidak dapat 1 sen pun. Saya cakap jujur, YouTube saya tidak boleh dimonetize sebenarnya. Sebab kerana saya sokong Palestin. Ya, dia orang detect. It's the game. Tak boleh cerita lah. It's the game yang kata saya tak boleh dapat duit semua. Tapi kenapa saya teruskan? Sebab saya merasa tanggungjawab dan itulah benda yang saya suka buat. Okeylah, itu saja part 1 untuk bahagian kali ini. Dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan sokong dan rasa ilmu saya ni bermanfaat, boleh komen dan subscribe dan like. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tunggu part 2. Kita borak-borak saja. Tak perlu tengok video saya dengan audio. Assalamualaikum. Kucing. Selek, macam ni. Ni kucing saya ni.